kronologi dia tak. Okay, dia korang, asalnya korang, Mama ambil bibir dia kat agensi. Apa nama agensi? Kau punya Puan Ira. Puan Ira. Mama tak ingat korang Mama jumpa ke mana. Tapi Mama cari dan korang Mama search, okay? So, masa Mama jumpa tu korang, dia kata ini pembantunya ada baru sampai semalam. Okay, tapi dia tak pandai baca, dia tak pandai apa-apa. Tak pandai apa-apa. Okay, betul. Aku terdesak, aku terdemit, aku boleh lah tak pandai baca. Tak apa lah. Janji Alhamdulillah. Janji demi aku pun. Pasrah lah korang, okay? Okay, sampai hari pertama tu, mana buka lampunya di mana? Ketik lampu je tak bisa. Ketik lampu je tak bisa. Okay? Ini di mana mau guna blender? Contohnya di mana? Periuk nasi, masak air biasa di rumah pakai periuk tanah. Aku. Itulah masalah. Aku sabar lagi tak apalah. Orang baru kan, kita anggap kita mengajar lah. Okay, lepas tu hari kedua, Mama nak pergi hantar Mama punya mak dengan abah ayah pergi umrah. Bibi, jom. Bibi tolong ikut saya pergi KLA. Tolong jaga anak saya nak hantar mak pergi umrah. Dia diam. Dalam kereta dia dah muntah-muntah. Aku sabar dah. Alhamdulillah. Dia muntah. Punya majikan sabar. Lepas tu, aku buatkan lift kan, ada eskalator dengan lift. Dalam kereta dia pengsan. Dia pengsan dalam kereta, guys. Balik rumah, bukan dia jaga aku. Aku yang jaga dia 3 hari 3 malam. Alhamdulillah. Dia meracau-racau, betul. Aku kena bagi dia makan, aku kena bagi dia air. Alhamdulillah. Aku mesej je dia. Apa ni? Kira mek ni tak okey ni, saya tak boleh ni. Saya jaga ni. Alah sedih. Lepas ni kan dia menyanyi kau. Mida. Sialah. Anakku Hamida. Di sini tak bisa mak. Sialah betul dong. Kalau naik lift tu tak bisa mak naik bukit tu lagi enak. Sialah. Naik bukit tu lagi mudah katanya. Kalau naik tak bisa mak takut dia kata. Kalau naik lift lagi mudah. Lepas tu kan selama setahun dia tak boleh naik eskalator. Kau bangun sikit aku nak tunjuk cara kau naik eskalator. Kejap. Tengok dia. Kalau kau naik eskalator dengan dia, kau cakap deh. Orang belakang lepas tu panjang dah apa? Lepas tu nak lompat jalan, nanti lompat ini tu jalan kotaknya tu. Setengah jam macam ni je. Aku hangat betul aku tarik. Aduh. Nanti tinggal lah dia. Yang macam saya pernah ni. Walaupun rumah mesti aku kenal. Dah sudah kenal. Aku kan orang tak nak marah ni. Ya. Macam tu saya kalau benci pula aku. Setahun bila aku naik eskalator, aku kadang-kadang aku kena jaga dia. Aduh. Memang maksudnya iman aku memang tebal. Iman aku memang tebal ya. Alhamdulillah. Macam nak jalan dia pegang kakinya bergerak. Bodoh. Alhamdulillah. Dia kau macam dia. Aku kan orang belakang tu mampu dah macam dah. Orang geleng-geleng kepala dah. Kalau majikannya namanya Abah, memang dah lama dah tak ada dia dalam Malaysia ni.